Jadi sebelum kita ke podium yang pertama, kita akan saksikan sedikit highlight bagi perlumbaan tadi. Di awal sudah kita lihat 4 pelumba ini yang berada di hadapan. Memang jangkaan kita menyaksikan Irfan Aikal, Daniel Syami, Nguyen Putri dan Irfan Ardiansyah yang akan berebut untuk kedudukan 1, 2 dan 3 seperti juga semalam. Dan Daniel Syami berada di hadapan walaupun beberapa kali dia mentak dengan Irfan Aikal Hamidi, tapi memang jelas lepas itu dia menguasai perlumbaan sebelum dia diarah untuk melakukan long lap penalti kerana jump start di awal perlumbaan tadi. Kita nampak jelas dia bergerak sedikit terlebih dahulu sebelum 4 lampu merah dipadamkan, dan lepas nanti kita melihat dia akan masuk ke long lap penalti dan kehilangan kedudukannya di hadapan untuk berada di kedudukan tempat yang keempat. Long lap penalti ketika 4 lap lagi akan ditamatkan, dan lepas tu dia mengejar. Walaupun pada awalnya kita mengatakan bahawa agak sukar untuk dia mengejar untuk memadam catatan masa, tapi dia melakukan masa yang lebih laju lagi, dan ini membolehkan dia untuk mengejar pelumba-pelumba di hadapan. Sampai nampak jarak dia di belakang. Ini adalah Fazli, Ng Wei Syam dan Kabiles yang adalah kumpulan B. Tapi kita menampak sekarang di final lap dia berjaya memintas Irfan Ardiansyah ke naik lap pertama. Irfan Ardiansyah melakukan baik berada di kedudukan tempat yang kedua dan sekurang-kurangnya untuk naik ke podium. Tapi selepas itu nanti kita lihat bagaimana dia dipintas oleh pemula lain. Semuanya berlaku di rekod 15. Kami kembali berada di depan sekarang melalui dalam perlumbaan. Ketika di turn 15 ini, Irfan Ardiansyah, kita lihat dia berada di depan. Tapi selepas itu ketika keluar daripada 15, kita nampak dia ada masalah dengan jenteranya di situ. Saya pun tadi nak tahu apa yang berlaku pada Irfan Ardiansyah kerana mata kita melihat di depan. Jadi Irfan Ardiansyah yang agak masalah dengan jentera ketika keluar dari rekod 15.